Ada kenangan puasa yang tak boleh lupa. Ethiopia, di mana orang Islam pun tak tahu itu bulan Ramadan. Waktu saya sampai Ethiopia 2005 dengan Fazil Ramli, cameraman saya, Ethiopia sedang dilanda kebuluran yang teruk tahun 2005. Bila saya sampai hari pertama, saya punya pemandu pelancong tu, saya panggil dia Salahuddin. Dia Muslim di Ethiopia. Pertama saya ingat bulan Ramadan ni kurma lah yang penting. Kami cari kurma, dapatlah kurma dekat satu kedai makan. Kurma tu kotak dia pun dah teruk dah. Berarti buah kurma ni pun mungkin berapa kali tahun dah duduk. Tapi kurma ni tak rosak tau. Dia kurma yang pack tu, lekat tu. Dia tak ada ulas-ulas tu. Nak makan macam tarik belacan tu, kurma tu. Itu je yang ada. Jadi kami pergi satu masjid. Kita nak solat jamak. Tapi kita masuk asar. Nak jamak sekali dengan Zuhur. Saya pun letaklah atas pangkin bawah pokok tu. Jadi kerana dia orang dah solat asar, saya nak kena masuk solat jamak kerana saya musafir. Tengah-tengah solat dengar orang bergaduh dekat luar. Keluar saya lihat orang tua pegang kayu pukul budak, perempuan berebut. Buah kurma tu dah berterabur sebab pangkin tu pangkin kecil je. Ni masjid yang taif, papan masjid ni. Jatuh sampai ke tanah-tanah, semua berubur mulut. Sekali dengan tanah, sekali dengan kurma masuk mulut. Jadi bila tengok orang gebut, dan saya nampak bila kurma tu jatuh kan, dia lekat lah sebab kalau tuan-tuan buka Ethiopia ni, Addis Ababa ni, kisah Addis Ababa tu, dia negara tanah merah. Jadi bila kurma tu jatuh, dia makan sekali dengan lekitan-lekitan tanah tu. Itu memberi pengajaran kerana dulu-dulu orang Melayu miskin, kita makan kurma tu je. Kemudian bila orang Melayu dah kaya, kita dah buang kurma tu sebab kita makan kurma yang cantik-cantik ni. Azwa, Azmin Ali, Azwan Ali. Kurma kita nama sedap-sedap. Kita makanlah. Dulu tak ada. Sunnah buka kurma je, tak ditambah-tambah kurma kegemaran Nabi, tak ada. Tak ada peluang nak menunggang. Orang Melayu ni miskin. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, kata memang tak boleh lupa lah. Dia rasa berada, saya tulis, saya rasa saya tulis dalam buku saya, anekdot kembara ni. Jadi bila saya sampai, tak ada Ramadan. Kami cari tempat nak sembahyang tarawih pun tak ada. Orang tak rasa nasib Ramadan. Masa tu saya bagi tahu, saya kata kefakiran membawa kepada kekufuran. Betul, bila kita apa, kita miskin, kita langsung tak ada nilai agama. Jadi orang tak tahu Ramadan. Tapi saya dengan kawan saya ni nak puasa juga, walaupun darurat dengan cuaca panas apa semua. Jadi sampai satu masa ni, kami jumpalah satu tempat orang jual samosa, karipap yang tuan-tuan makan. Jadi ada dah satu kakak perempuan goreng samosa. Dan saya tahu, kata di kampung dekat kami, tempat kami duduk di Kabre Beyah ni, ramai orang Islam. Saya duk ingat orang masih puasa. Dan saya ingat kakak ni jual untuk orang buka puasa tak? Dia goreng hari-hari. Saya beli banyak lah. Bila balik, saya nampak budak-budak main bola dekat padang. Kebetulan saya tanya-tanya orang, saya jumpa seorang yang boleh berbahasa Inggeris. Dia kata adalah satu tempat buruk kalau aku boleh sewakan. Kami pun pergi duduk di situ. Kami duduk di sebuah tempat tinggalan kilang ya. Sebab tempat saya pergi ni kebuluran, ke mana ada hotel. Yang datang situ orang luar, kalau datang mesti United Nations. Jurnalis pun tak pergi situ. Dan orang pelarian yang teruk di Kabre Beyah ni tinggal dalam rumah diperbuat daripada selut. Saya tak ada gambar, tapi tuan-tuan tunjuklah situ kan, Ethiopian or Somalian house. Dia tunjuklah rumah dibuat pada selut tu. Berarti rumah tu hanya muat ibu, ayah dan bayi. Anak lelaki semua tidur bertebaran di luar. Saya nampaklah satu padang bola. Saya satu-satulah susunan cerita yang teratur dari dalam ni. Boleh pula saya lalai. Saya ingat macam di Malaysia dia bulan Ramadan, orang main bola sementara nak tunggu waktu berbuka. Saya tunjuklah samosa tu kalau nak makan, dia orang ambil makan. Saya kata belum buka, tapi saya tak cakap Arab. Yang saya tak faham cakap dia orang, cakap swili ni saya tak faham. Dia orang tu makan je. Hari yang kedua tu baru saya sedar tiada erti puasa di negara yang ada kebuluran. Kerana mereka pakai jubah bukan kerana mereka berjubah macam kita. Mereka pakai jubah pakaian harian. Jadi jangan salahkan jubah dia, kerana jubah adalah pakaian budaya. Saya tengok semua orang makan. Sebab bila orang lapar, tiap kali ada makanan, itulah waktu untuk makan. Jadi first time lah saya dapat pengajaran penting Islam menjadi agama yang kuat ekonomi dia, kerana dia boleh bantu saudara Islam yang miskin. Kerana kalau saudara Islam yang miskin dibiarkan miskin, kemiskinan itulah yang membawa pada kekufuran. Kalau kita jadi kaya tak apa, kalau kita tak nak harta pun, takut harta menjadikan kita lupa diri, harta menjadikan kita mengejar dunia, tak buat harta banyak-banyak, hantar pada orang miskin supaya kita terjaga daripada dirosakkan harta. Orang miskin ni dijaga oleh harta kita. Dia tak puasa lah sebab dia orang kebuluran. Dia negara teruk. Saya tak nak bayangkan tuan-tuan, dia bukan kebuluran macam Aceh. Dia punya kena El Nino, dan juga wilayah dia tak ada tanaman kerana musim panas yang hingga kalau tuan-tuan dengar ni, saya pernah cerita selalu kan, krisis Sub-Sahara, perluasan gurun Sahara ni menjadikan tanah di pinggir gurun dah dipanggil Sub-Sahara, kan tanah ni dah kering dan tak boleh buat tanaman. Lepas tu dia orang ada perang saudara. Bila saya pergi tu, purata kematian kanak-kanak satu hari 5 orang, dan anak luar nikah ni bertaburan. Bila orang tak ada rumah, tak ada institusi agama. Bila miskin, kita tak boleh bina masjid. Bila miskin, kita tak ada sistem zakat. Orang nak bayar zakat pun tak ada. Bila miskin, kita tak boleh lantik di kalangan kita orang yang boleh menguatkuasakan undang-undang. Jadi garis sempadan ni penuhlah dengan anak luar nikah, di mana lelaki yang bernafsu, wanita yang bernafsu, tetapi tak ada tempat untuk menghalalkan nafsu kerana sistem institusi masyarakat yang hidup dalam perang dan kebuluran menjadikan berlakulah banyak anak luar nikah. Kematian bayi masa tu meningkatlah sebab kan saya cerita dalam buku ni, setiap ibu yang kehilangan anak, dia rasa lega.
apa? Kematian kanak-kanak daripada peringkat bayi. Mereka nak menyusu daripada tetek ibu. Tetek ibu tak makan, susunya pun tak ada. Mereka nak susu tepung pula tak sampai. Jadi kebanyakan kanak-kanak ni mati. Kalau dia boleh survive umur dia 3 tahun 4 tahun, alhamdulillah, dia boleh hidup. Dia dah boleh makan benda lain dah. Kerana susu adalah satu benda bagi kawasan kebuluran, susu adalah produk mewah. Jadi dia rasa lega bila mati anak dia tu. Suami dia pun rasa lega, capai anak dia pergi tanam. Ibu dia pun berasa lega kerana dia kini tidak lagi perlu duduk dan melihat bayi tu. Dia boleh tumpu pada anak dia yang dah hidup. Sebab nak survive kan, yang hidup ni jangan mati. Itu saya tak boleh lupa lah. Lepas tu pagi saya dengan Pali ni balik malam gelap. Tempat kami duduk ni pedalaman. Nampak lah orang jual jagung rebus. Jagung tu memang jagung yang tak berkualiti, direbus dengan hanya ditaburkan garam je. Saya balik jagung tu. Kerana malam terlampau letih, jaga-jaga dah pagi dah. Saya pun kopek jagung. Gigit lah. Gigit-gigit jagung tu jadi tak sedap. Sebab dah sejuk, dah kecut, jagung tak berkualiti dan dia rebus dengan garam je. Ni katil saya kan. Pintu beranda tak tutup. Tempat ni buruk gila. Adalah balkoni kecil, ada tong sampah. Saya tu selalu main baling barang dalam tong sampah. Saya duduk tingkat 4, tingkat 1, 2 dan 3 tu buruk, busuk, tak ada orang jaga. Saya 2 AM saya balinglah jagung yang saya dah gigit. Jagung tu tak jatuh dalam bakul tu. Dia kena dekat simen tu. Daripada simen dia meluncur jatuh ke bawah. Tak sampai dah 10 saat saya dengar orang menjerit-jerit. Tengok-tengok satu budak perempuan tengah peluk jagung, budak lelaki tengah pukul dia. Berdarah-darah mulut dia. Saya duduk jerit daripada atas. Tapi dia tak faham cakap Arab. Dia orang toleh cakap Arab. Datanglah sepintas idea. Duit dalam kocek saya ada. Dan saya ada bawa gula-gula hitam banyak. Gula-gula hack hitam banyak untuk elak batuk. Saya pun capai gula-gula tu, lari. Saya tak ada lift. Saya kena turun melalui tangga. Capai-capai saya tengok budak perempuan tu dah kena pukul berdarah-darah bibir. Mempertahankan jagung dia tu. Sebab orang lain semua lapar. Budak lelaki semua pukul dia. Kerana nak mempertahankan jagung yang dia kata itulah makanan yang dia ada hari tu. Itu saya tak boleh lupa lah. Kisah jagung muka surat 247. Terima kasih. Kisah jagung ni muka surat 247. Kisah seketul jagung. Dan tuan-tuan yang selalu follow live saya pun, saya selalu cerita tentang Ethiopia, Somalia ni, tentang Afghanistan, Ramadan di Afghanistan. Semua ada kisah-kisah kesedihan bagaimana kanak-kanak lah yang tak akan lepas di pandangan saya. Di Malaysia, saya hidup dalam keadaan memilih yang terbaik di tengah banyak pilihan. Dah lah tu, di tengah banyak pilihan memilih yang terbaik. Tapi sampai satu tempat, kita alami kejutan budaya, orang tu tak ada pilihan. Nak dipilih pun tak ada. Iaitu tak ada makanan. Tentulah saya ingat anak-anak saya. Dan saya menjadi bapa pada zaman tu, dengan gaji saya 10,000 lebih, dekat 11,000. Saya tahulah kata apa yang saya mampu anak saya boleh dapat. Dan kita beli kepada anak kita ni sekarang ni, kalau karipap, kita pilih pula. Anak kita ni boleh makan karipap, tapi kita boleh beli karipap IKEA berinti telur. Di masa tu saya boleh faham, kata ketika saya dan isteri nak membeli yang terbaik untuk anak saya, ini lebihnya apa, ini lebihnya apa, ini lebihnya apa. Sebab saya datang, orang yang kemudiannya membesarkan keluarga, selalu berdebat dengan isteri saya yang terbaik untuk anak-anak. Jadi bila kita berada pada satu tahap di mana kita melihat begitu dahsyat kemiskinan, tak salah orang Malaysia jadi kaya, tapi sedekah pada orang Islam yang miskin. Tak payahlah kita bercerita-cerita kata mengejar dunia apa semua. Kita sedang mengejar akhirat. Ambil duit kita, bayar zakat tempatan, lebih bagi pada orang miskin. Tak perlu kata harta itu merosakkan orang Islam. Harta yang dimiliki oleh orang Islam yang baik akan menyelamatkan orang Islam yang berada dalam kemiskinan. Jadi tahulah saya kata apabila berada dalam sentiasa lapar, maka apa arti puasa? Tak adalah dia kenal Rejab, Syakban, Ramadan. Dan dia pun tak kenal Syawal. Sebab kehidupan mereka statik di bawah kemiskinan. Jadi bila ada saja kemiskinan yang sangat mengikat, apa yang tinggal pada manusia? Ruang gembira ditarik, ruang ingatan ditarik, ruang budaya ditarik, ruang kehidupan ditarik, malah isi Al-Quran pun ditarik. Kerana miskin. Sebab tu kenapa kita nak ada orang Islam jadi maju? Supaya dia menyelamatkan kemiskinan orang-orang yang lain. Dia menyelamatkan kemiskinan orang yang lain. Itu tujuan je kita jadi kaya. Kita jadi kaya bukan tujuan kerana kita nak kaya. Supaya kekayaan kita tu menjawab sebahagian daripada masalah yang ada kepada orang yang susah. Faham Terima kasih.